Ride MotoGP Ahad ni nak berkumpul kat mana? Ini yang paling orang ramai tunggu-tunggu. Tentatif untuk site Dana Garage macam mana kan? Okey, untuk tentatif untuk site Dana Garage simple. Kita akan berkumpul dekat Dana Garage Empire jam 7 pagi. Kita dah start berkumpul. Dekat sini korang akan collect baju apa semualah. Nak tukar kat sini pun ada. Sebab ada tempat sediakan, boleh buka tukar dekat office bagi yang perempuan. Kalau yang lelaki tu boleh yang masuk dekat tempat dalam lift apa semua kan. Tak ada masalah. And then pukul 7.30 kita target lebih kurang kita akan bertolak ke Cyberjaya. Checkpoint yang kedua kita Cyberjaya, and then ke itu kita akan ada briefing berkaitan dengan escort lah. Dekat Cyber tu juga untuk korang yang bagi nama untuk collect baju apa semua dekat sana, kita boleh collect dekat sana lah. Duit minyak apa semua dekat sana juga. Tak ada masalah siapa yang dah bagi nama. And then kita estimate bila berkumpul kat sana apa semua, dah habis sesi briefing apa semua, estimate kita akan bergerak ke Sepang International Circuit SIC lebih kurang dalam pukul 8.30 pagi. So memang awal 8.30 pagi. Estimate kita akan bergerak ke sana lah, diiringi oleh escort-escort dan sebagainya lah. And then kita estimate sampai lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit. Tak lama pun perjalanan dia tu, sebab kita akan ikut highway rasanya kan. So tapi ikut atas orang yang escort tu. So sampai ke sana kita akan berkumpul dekat Pavilion Petronas. So kita akan bagi gambar. So dia punya tentative simple sahaja. Dia lagi set Petronas apa semua kita akan bagi dah tentative apa semua lah. Untuk korang yang mana dah register untuk join ride kita, ride MotoGP kita Ahad ni, kita jumpa dekat Empire tak pun dekat sana. InsyaAllah memang enjoy ride kali ni. Aku tak tipu, siapa yang nak join tahun lepas memang dah kata puas hati. Diorang akan repeat lagi. Siapa yang first time, enjoy. Aku lupa nak kata satu benda lah. Untuk ride nanti, tiket MotoGP tu nanti kita akan, kali ni special kan compare dengan tahun lepas. Tahun lepas kita masuk je bahagian race, lita race tu tempat duduk kita agak bercampur. Tapi kali ni akan ada satu lane khas untuk tim-tim kita sahaja semua. Dah di booking oleh geng Petronas sahaja. So semua satu tempat je dengan kita sahaja. Tahun lepas tak macam ni. Itu antara kelainan gaan. So jumpa Ahad nanti.